Hai semua, video kali ni kita orang tak pergi jauh pun, tapi dalam kawasan Lembah Kelang je. Tempat ni namanya Forest Research Institute Malaysia atau FRIM. Dalam FRIM ni ada kawasan yang dibuka untuk orang ramai beriadah dan salah satu aktiviti best dekat sini adalah Forest Skywalk. Okey, sekarang kita sudah berada di Forest Skywalk. So kalau nak datang sini, korang kena register dulu untuk book slot lah. Tapi kalau tak register lagi, tak apa. Pergi je dekat dia punya counter, tu nampak counter dia. Lepas tu, you kena scan QR, you kena isi dia punya form. Lepas tu, you dah dapat lah dia punya slot. Sekarang ni kita ada dia punya slot, you see, the ticket. Tada! Kita punya slot pukul 10. So sekarang pukul 9.30, so kita tengah tunggulah kita punya slot untuk kita naik ke atas. Okay? So make sure register dulu, baru datang sini. Okay? Forest Skywalk entrance lagi 100 meter. Jom. Nak berminta 1 jam. Ni, berminta. Berminta. Dia depan lagi tak? So masa tinggi daripada 18 meter hingga ke 50 meter. So ada layak lagi tak? Atas dapat meter memang ada jalan lah. Okay, semua masa ni kaya tunangan tak tahu atas dia terus kecil lah. Okay, saya nampak tak? Kita sekarang dah berada dekat atas, so dia bertingkat. So kita naik dulu. Lepas tu ada tangga lagi, naik atas lagi. Lepas tu naik lagi, atas lagi. So dia bertingkat-tingkat lah, lepas tu naik lagi. So dah tak ada dah. Okay, so inilah dia punya surrounding. Okay, kita jalan teruskan perjalanan kita dengan menaiki lagi tangga. Sekarang kita dah sampai ke atas dan korang nampak tak kat belakang ni kita ada menara tinggi sangat-sangat ni kan. Kalau korang nak naik sini kena booking. Dia ada tiket dia 6 slot je sehari. Tapi kita orang tak dapat dia punya tiket, so tak dapat naik atas. Okay, tapi next time kalau korang datang make sure korang boleh dapatkan the ticket supaya bernaik, okay? Okay, good news. Actually kita dapat tiket dia sebab ada orang jual kat kita. So, kita boleh naik. Let's go. Kita dah sampai dekat puncak and kita ada view KLCC. Nampak tak tu? KLCC and boleh tengok sekeliling. Experience dia best gila. Tapi dia very nerve-wracking. Keriak sikit. Tapi okey je. Kalau korang nak challenge, boleh datang sini. Okay, naik ke atas. Matang. Kita sekarang pasal tempat ni. Okey. So ini dah Forest Skywalk lah. Okey, di panjang dia 250 meter. Sekarang ni kita berada di the highest place lah, dalam 35 meter lah. Boleh kata dekat sini tengah ni lah tower 50 meter. Yang abang ni naik lah 50 meter. Sekarang kita duduk ni 30 meter. Dia view dia dapat view kat LCC dan kat tu lah. Dan sekeliling ni pokok. Kita sama paras dengan pokok. Dia naik tower nanti kita akan lebih pada pokok. Tu view dia. Okey, selamat datang. Kita dah habiskan kita punya ekspedisi. Kita dah sampai ke bawah semula. Jom kita turun pula. Kita pergi tempat lain.
Lepas kita dah penat, dah berpeluh, kita singgah makan jap dekat Mimpi Hutan Cafe. Dan dia punya vibe dia macam camping-camping macam. Ada kursi macam ni lah, so you boleh duduk, okay. And then ni lah makanan yang I order. Kita ada nasi lemak, and then plus one, kita ada air kat sini. So jemput makan. So, itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang plan nak ke Forest Skywalk ni, pastikan booking dulu secara online di link yang kita orang share ni. Supaya tak kecewa bila dah sampai ke sana nanti. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Bye!